Angin malam membawa berita. Ada satu jiwa rapuh, muda renta, namanya Yasmin. Gadis itu yang fikirannya mudah tersesat antara mimpi dan nyata. Kalau begitu, kita jadikan mimpinya penjara. Biarkan dia terperangkap malam demi malam. Sedikit bisikan di telinga, sedikit bayang dalam tidurnya. Sedikit ketakutan yang membesar perlahan sehingga dia sendiri tidak kenal dirinya lagi. Manusia paling mudah dimusnahkan bukan dengan pisau, tetapi dengan pikirannya sendiri. Kita berikan sesuatu kepadanya. Satu bayang. Tidak tahu lagi mana mimpi dan mana kenyataan. Apabila ketakutan yang mencicak, Dia sendiri akan menjadi api yang memusnahkan hidupnya. Bila tidur, bila bangun, dia tinggal. Sehingga dia tidak tahu lagi mana mimpi, mana nyata. Bermulalah permainan. Sudah berapa hari aku tak tidur disebabkan mimpi ni. Setiap kali aku cuba pejamkan mata, semuanya terasa terlalu nyata, terlalu dekat. Seolah-olah aku masih berada di dalamnya, walaupun aku sudah bangun. Aku cuma mahu berehat dengan tenang. Aku cuma mahu satu malam tanpa ketakutan. Tolonglah, biarkan aku tidur dengan aman, walau sekejap. Apa, Mami? Kenapa dengan aku? Cukuplah aku nak seksa aku selama ni. Aku dah tak tahan. Tolonglah, Mami. Berhenti. kau nak aku berhenti. Mana boleh? Tolonglah, lepaskan aku. Aku akan buat apa saja. Apa yang saja. Bukan kau. Sama seperti seseorang musuh aku. Dan aku benci muka itu. Kenapa aku? Tapi kau nak semua ni berhenti. Ada satu cara sahaja. Satu. Bunuh diri kau! Apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat? Semuanya tak berhenti. Setiap malam benda yang sama. Semakin lama semakin kejam. Seolah-olah aku sedang ditolak perlahan-lahan ke hujung sesuatu yang aku sendiri pun tak faham. Aku rasa macam makin hilang. Rasa macam aku hampir mati dalam mimpi tu. Tapi ini bukan jalan keluar. Ini bukan jawapan. Kenapa aku terus fikir yang aku tak boleh lawan semua ni? Aku sendiri yang akan kalah sebelum aku sempat faham apa semua ni. Aku kena cari cara lain. Aku kena faham apa yang berlaku sebenarnya sebelum ia benar-benar menguasai aku sepenuhnya.
Saya fikir, apa lagi yang aku boleh buat supaya aku tak tersandung dalam semua ni? Tapi Titi tu tak lagi menguasai aku. Patutkah aku lari dari rumah ni? Atau itu cuma cara untuk aku lari dari diri sendiri juga? Alamak, aku memaksa hidup macam mati dengan lebih lama. Adakah itu akan benar-benar menghentikan mereka? Atau hanya membuatkan aku semakin hanyut dalam semua ni? Tak. Aku tak terus melarikan diri. Aku tak boleh terus jadi mangsa kepada apa yang aku tak faham. Aku kena cari cara lain. Aku kena cari jalan untuk aku kembali kepada diri aku sendiri. Aku ada ide. Aku kena caranya untuk aku bebas. Aku kata, aku pasukan kematian aku. Terhapus dari mimpi, dari bayangan mereka. Mungkin ini satu-satunya cara untuk aku bebas. Kalau aku boleh buat mereka percaya yang aku tanya dalam dunia mereka, mungkin mereka akan berhenti datang kepada aku. Inilah satu-satunya untuk aku cari hidup aku semula. Hidup yang tenang tanpa mereka lagi. Nampaknya kau memang berani kali ni. Kau macam ada sesuatu nak beritahu kami. Ya, ada yang aku nak beritahu. Aku setuju. Setuju apa? Aku setuju untuk tamatkan semuanya yang korang nak. Tapi korang kena janji. Janji yang ini penghabisan. Janji yang korang takkan ganggu aku dalam hidup aku, dalam mimpi aku, untuk selama-lamanya. Jangan kembali lagi. Jangan lagi hilang sama korang. Kami kena pastikan kau mati dulu, baru kami boleh pergi. Kalau kau tak mati, sampai bila-bila kami akan cari kau? Kau tak boleh lari dari kami. Dan kami akan teruskan cakap. Ya. Aku akan bunuh diri aku. Aku akan bakar diri aku dalam rumah ni. Kau tak percaya? Lihat saja. Sebalik saja aku bangun, aku akan nyalakan api itu dan biarkan semuanya hangus. Mak ni aku sekali. Biarkan api itu menelan sekali dia. Biarkan api itu mengamatkan semuanya untuk selama-lamanya. Sudah tentulah, bodoh. Kalau kau dah mati nanti, macam mana kami nikah kau lagi? Muka kau bila dah mati nanti pun takkan sama lagi dengan musuh kami. Kalau begitu, buat sekarang.
begitu dekat, begitu aku kenal. Namun dalam masa yang sama, asing dan mengelirukan. Adakah itu benar-benar rumah aku? Apa yang berlaku sebenarnya? Sejak bila aku ada keluarga? Adakah selama ini aku tinggal bersama mereka tanpa pernah aku sedar? Aku cuba mengingati, namun fikiranku kosong. Tiada wajah, tiada suara, tiada kenangan yang tinggal adalah hati itu. Satu-satunya yang jelas berada di hatiku. Mengapa aku tidak pernah mengingati keluargaku sendiri? Atau mungkin hati itu sebenarnya keluargaku. Jika itu